Assalamualaikum. Yuk kita nak masak apa hari ni? Ni ada isi ayam, mak goreng. Lepas tu masukkan kentang. Lebih kurang macam gitulah. Mana buat sambal kentang, masak ni kicap Bahannya lebih kurang lah, apa-apa pun boleh masuk. Kentang ni kita goreng. Kiranya lauk ni biasa jugalah orang masak. Yelah mak-mak juga dapur kalau dah tak tahu nak masak apa, kita buat masak ni lah. Tapi ni kering tau, tak ada air. Kita goreng dulu sampai kentang tu sampai masak. Lepas tu masukkan fish cake, bawang tu ditumis sampai layu lah ya. Lepas tu bubur cili, tak kira dah cili api ke cili hidup ke, boleh lah lebih kurang macam gitu. Kita tumis, kita aduk semua, diadun ke, digosang-goseng ke, bagi dia makin masak lah. Tapi kentang dah masak lah, kita dah goreng dah masak lah. Jangan lupa pula nak cuba siapa-siapa nak beli kuali honeycomb ni namanya. Orang kata kuali siput ya, tapi taklah kata cepat gosong begitu, tak adalah. Kalau kita guna elok lah jadinya. Lepas tu tengah-tengah tu masukkan telur 2 biji. Kita campurkan dengan telur. Lepas tu bubur ajino je sikit. Jangan bubur garam lah ya. Ini ada kicap. Mak nak bubur kicap. Kiranya kita buat sambal kicap kentang gitulah, lebih kurang lah. Tak tahulah apa nak disebut nama tu. Kuali honeycomb ni tak adalah sampai kata tak angus. Dia orang kata tak tak melekat. Lebih kurang gitu ajalah. Dia kalau api besar dia melekat lah, gitu je. Sebenarnya bagus, tahan. Dia punya kualinya tebal. Gitulah. Kita dah gosang-goseng gitu, lepas tu masukkan kicap. Dah masuk kicap, jangan bubur air, tak payah bubur air. Kering je gitu. Ada kan mak-mak yang buat macam gini. Kadang budak-budak tak lalu makan ke. Lebih kurang gitulah. Mak ni sebenarnya tak lalu nak makan, tapi boleh lah. Sesekali kita masak macam ini, bukan selalu pun. Dia ada ayam, macam campur lah sikit-sikit tu. Jadilah sikit. Dah susut. Lebih kurang macam gitu.